Hai semua, hari ni kita nak buat dua jenis air tembikar yang super refreshing guna produk Yus. Simple je bahan dia tapi rasa dia memang padu. Jom kita start. So first sekali kita nak buat watermelon chrysanthemum tea. Untuk yang ni kita nak ambil tembikar kuning. So potong dia kecil-kecil sebab kita nak blend. Jangan lupa buang biji dia sebab kita takkan tapis nanti. So masukkan dalam blender. Hari ni kita guna Yus chrysanthemum tea. Tuang sedikit dahulu bagi senang nak blend. So blend dia sampai halus. Sekarang kita ambil satu jug, isi air batu penuh, jangan kedekut ais ya, baru sedap. So tuang bagi Yus chrysanthemum tea tadi, lepas tu masukkan tembikar yang kita dah blend, sedikit tembikar potong cube bagi ada tekstur masa minum, irisan limau kasturi bagi masa-masa manis nanti, masukkan 4 hingga 5 biji asam boy, agak-agak teh bunga yang kecil tu kalau tak ada pun tak apa. So masukkan biji selasih, daun pudinak bagi rasa refreshing. So now kacau-kacau-kacau, siap. Rasa dia manis ringan daripada tembikar, wangi bunga teh dia, ada sikit masam-masam asam boy, memang balance. Minum sejuk-sejuk memang lega terus tekak. Okay, next kita buat air yang viral ataupun wajib masa bulan puasa, tembikar sirap laici. Untuk yang ni ambil tembikar merah, potong buang biji dia, masukkan dalam blender. Hari ni kita nak guna Yus laici. Now tuang sedikit dahulu untuk bantu blend. So masukkan juga 1 sudu besar sirap. So blend sampai halus. Sekarang dalam jug kita isi ais batu penuh. Tuangkan baki Yus laici tadi, tuangkan jus tembikar yang kita dah blend. Untuk topping tambahkan lagi 2 sudu besar cincau, biji selasih, 2 sudu besar buah laici. Macam biasalah daun pudinak untuk refreshing. So kacau-kacau-kacau, dah siap. Rasa dia lebih manis, fruity, wangi daripada laici mix sirap. Tembikar bagi rasa juicy, cincau bagi tekstur. Memang minuman level bazar premium. Jangan lupa try resep ini. Dua-dua pun memang refreshing dan sesuai untuk berbuka hari ini. Jangan lupa save, share dan follow. Selamat mencuba.